Assalamualaikum, selamat petang. Okey, yang pertama tahniah yang sell dan buy, siapa yang buy kena SL ataupun BE. Okey, dekat sini apa yang terjadi pada price pukul 3. Hari ni saya belanja lagi dekat public, tak ada masalah. Sekurang-kurangnya kita ada ilmu. Kenapa kita fokus pada sell? Ni subjektif lah, price kita target kat area 4009 tapi price close dekat area 4010, maksudnya dia test balik, dia break. So dekat sini ada tendensi untuk kejatuhan lagi walaupun dia berada di zone weekly buy. Shadow ni tak close lagi, tapi kita tengok dah macam ni kan, mungkin dah keluarlah teknik-teknik harapan untuk mencari buy position. Market tengah buat penurunan, jangan sesekali try nasib ataupun pakai support yang lama. Bukan tak boleh, boleh. Pastikan dia ada exit plan. Dan kita dah marking zone monthly probability untuk masuk dalam zone yang besar ni ada. Bila buat kejatuhan macam ni. So jangan tekan button buy lagi untuk sementara. Disebabkan satu, bukan kata kita ni tak boleh nak buy. Boleh, tapi dia mesti ada reason yang kuat. Contoh apa tarik dekat support-support yang lama ni kan, mungkin potensi dia nak pergi kat situ ada, ataupun dia nak masuk dalam zone monthly. So peka saja dekat zone monthly. Saya target dekat area 3869 tu, hampa boleh ready lah untuk zone monthly untuk lakukan dan buy. Ni sedikit lah. Kalau macam ni, apa yang terjadi? Siapa yang sell tu saya BE, tak signifikan. Saya pun ada masuk sell, saya pun ada full sell daripada atas juga sebenarnya. Buy pun ada, sell pun ada. Tapi bagi saya peribadi, apa market bagi kat kita, kita cuba. Buy dan sell tu subjektif sebenarnya. Pastikan ada exit plan. Okay, kita tengok H4 dan rakaman tak panjang. Saya nak belanja sikit dia. Okay, kita tengok H4 dia buat momentum sell dan dia dapat break. Mungkin ini lagi 1 jam 4 tanda, yang ini sat lagi dia turun ni, yang 4 tanda dia dulu. Untuk nak buy jangan buat tindakan lagi. Tanda dia lagi. Sat lagi dia turun kat mana stop close tu, 4 tanda. Bukan tak boleh, dekat area 91 ni mungkin dia boleh test untuk ada retestment lah. So jangkaan kita just marking dekat mana? Dekat zone ni dulu. Zone yang mana? Zone yang ini untuk kita marking shadow tu. Shadow ni penting. Shadow ni first untuk kita cari entry nanti. So kita marking situ dulu. And then macam biasa, pakai coding apa yang ada kat coding. Close bear. So tak ada resistance apa. So kita menunggu untuk entry sell lagi. Re-entry sell untuk menggunakan 2 time frame H4 dan daily, sebab kita ni intraday. So better kita tengok apa H4 dan daily bagi. Tak dinafikan kita ada kena SL. Bila setup tu fail, pastikan ada exit plan, follow je trend yang nak bagi kat kita. So dekat sini apa tujuan, apa kita punya target kita kena tunggu lagi 1 jam untuk trading view, lagi 1 jam lebih. So dekat situ kita boleh cuba untuk melakukan dagangan sell lagi. So kita jumpa next video. Thank you yang masih support dekat membership, dan kita jumpa, InsyaAllah saya akan update pada malam. Kita jumpa next.